Okay. Jadi, ingat harta ni apa dia? Apa sahaja yang kita miliki yang membuatkan duit masuk ke poket kita. Termasuklah business public gold yang kita miliki. Setiap kita penyimpan emas public gold, dia ada PG code. Setiap kita memiliki PG code. Dengan PG code itu, menyebabkan duit masuk ke poket kita, itu adalah harta. Tuan-puan, saya sebagai dealer public gold, saya rasa seronok buat bisnes ni sebab saya membantu masyarakat di sudut keuangan. Bisnes-bisnes di luar pun bagus. Tapi kebanyakan bisnes, ajar orang habiskan duit. Betul tak? Tak salah, tuan-puan. Okay. Bisnes-bisnes di luar, ajar orang buat hutang. Bisnes public gold tak, ajar orang simpan duit untuk masa depan dia. Saya duk fikir-fikir, apa bisnes ajar orang suruh simpan duit ni? Kebanyakan bisnes suruh habiskan duit. Saya rasa best buat bisnes public gold, ajar orang simpan duit untuk masa depan dia. 3 ke 5 tahun, bila dia mula menabung, tuan-puan, bila dia simpan duit, masalah kewangan dia mula selesai. Tuan-puan, saya dah educate masyarakat tentang kewangan daripada tahun 2008. Dah 18 tahun. Masalah kewangan yang saya tengok dalam masyarakat dua saja. Dan dengan emas boleh menyelesaikan dua masalah ni. Satu, kerja bertahun-tahun, tapi tak ada tabungan, tak ada saving. Kerja bertahun-tahun, 3 bulan gaji pun tak ada, tuan-puan. Okay. Masalah pertama. Bila ada masalah pertama, dia pergi masalah kedua. Bila tak ada saving, semuanya hutang. Makin lama bekerja, bukan tabungan bertambah, bukan harta bertambah, yang bertambah hanyalah hutang. Real case. Banyak case yang sampai kepada saya. Ada seorang yang nak pencen. Dia nak pencen lagi 5 tahun. Ditanya saya, perancangan dia nak pencen lah. Dia nak nampak bisnes public gold, dia rasa nak buat full time. Saya tanya, puan, duit simpanan KWSP ada berapa? Ada 500,000, setengah juta. Wih, saya rasa bagus. Saya cakap bagus. Loan tinggal berapa lagi nak kena bayar? Pun setengah juta. Okay. Tuan-puan nampak tak? Lepas bekerja berpuluh tahun, ending dia zero. Umur 50-an baru tahu formula kekayaan ni, tuan-puan. Yang sesimpel ni. Ilmu kekayaan yang simple ni, umur 50-an baru faham. Nasib baik join training, seminar dalam G100, baru faham. Tak apalah puan, saya cakap ada masa lagi 5 tahun. Belajar ilmu kewangan, jadi dealer public gold. Belajar macam mana nak dapat income pasif. Kita ada program program bantu dealer public gold untuk dapat pendapatan pasif. Pendapatan pasif 5,000 ke 10,000 sebulan dalam masa 24 bulan. Belajar. Kita punya training kita ada. Mungkin tuan-puan rasa betul ke? Tuan-puan datang training tengok. Jangan percaya saya cakap saya. Training tengok dengar orang yang dah berjaya. Sempat lagi. Kalau siapa nak pencen lagi 5 tahun, sempat lagi. Datang belajar betul-betul. Buat betul-betul. Ini bukan skim. Bukan skim cepat kaya. Join. Cari orang. Bukan. Belajar betul-betul. Dapatkan ilmu. Okey? Dalam masa 24 bulan kita ada training. Okey? Business public gold boleh jadi harta. Emas boleh menyelesaikan masalah kewangan. Okey. Tuan-puan, tentang tabungan ni tuan-puan, sepatutnya setiap kita kena ada tabungan 6 hingga 12 bulan gaji. Setiap kita sepatutnya ada simpanan 6 hingga 12 bulan gaji. Kalau tak ada 6 hingga 12 bulan, at least 3 bulan. Selagi tak ada 6 hingga 12 bulan gaji, tak payah sibuk dengan melabur. Cari duit, dapat duit, saving. Cari duit, dapat duit, saving. Saving.
Jangan sibuk melabur tuan-puan kalau belum ada 12 bulan gaji tuan-puan. Sebab apa? 6 hingga 12 bulan gaji, ini dana kecemasan. Anything happen, kita boleh bertahan 6 hingga 12 bulan. Tapi kalau tak ada saving, anything happen, zero. Tuan-puan, hari ni kita semua ada gaji. Tapi kena ingat, satu hari nanti, kita semua tak ada gaji. Confirm satu hari nanti kita tak ada gaji. Kekayaan, itulah saya sebut, kekayaan bukan tentang berapa besar gaji. Kekayaan tentang berapa lama kita boleh bertahan ketika tidak ada lagi gaji. Kekayaan bukan tentang berapa besar gaji kita, tetapi berapa lama kita boleh bertahan ketika tidak ada lagi gaji.